Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Kali ini kita akan masuk ke bab yang baru, bab 5 iaitu ikatan kimia. Okey, so dalam bab 5 ni ada beberapa subtopik. Jadi kita akan go through subtopik yang pertama. Subtopik 5.1 asas pembentukan sebatian. Jadi ini adalah pengenalan mengapa ikatan kimia itu terbentuk. Yang pertamanya adalah untuk mencapai susunan elektron yang stabil. Okey, susunan elektron yang stabil ni dia terbahagi kepada dua, iaitu satu kita panggil susunan elektron duplet, di mana elektron valence pada petala terluar ialah 2. Okey, so yang ni 2 mesti pada petala pertama sahajalah. Okey, lagi satu adalah susunan elektron oktet. Oktet ni bermaksud ada 8 elektron pada petala terluar, ataupun kita sebut petala valence. Yang kedua, bagi unsur-unsur dalam kumpulan 18, unsur-unsur ni adalah tidak reaktif kerana atom-atom telah mencapai susunan elektron oktet dan duplet yang stabil. Okey, maka atom-atom tidak akan berkongsi, menerima atau melepaskan elektron. Jadi wujudlah dia sebagai, kita panggil gas monoatom. Yang ini pelajar boleh rujuk. Okey, contoh-contoh unsur dalam kumpulan 18. Kita dah belajar semasa bab 4. Manakala bagi unsur selain daripada kumpulan 18, mereka berupaya untuk membentuk ikatan kimia kerana elektron valence pada petala terluar masih belum mencapai susunan yang stabil, iaitu duplet atau oktet. Okey, dalam ikatan kimia terbahagi kepada dua. Yang pertama ikatan ion, yang kedua ialah ikatan kovalen. Jadi kita akan tengok dulu bagaimana ikatan ion terbentuk. Ikatan ion terbentuk daripada pembentukan ion positif dan ion negatif. Okey, ion positif kita sebut sebagai cation, manakala ion negatif ialah anion. Untuk ion positif, okey, mereka ni terdiri daripada atom-atom unsur kumpulan 1, 2 dan 13. Manakala untuk ion negatif terdiri daripada atom unsur kumpulan 15, 16 dan 17. Untuk kumpulan 1, 2 dan 13, mereka ini adalah atom logam. Manakala untuk kumpulan 15, 16 dan 17, mereka adalah atom bukan logam. Okey, jadi untuk atom unsur kumpulan 1, okey, sebabkan dia kumpulan 1, dia ada 1 elektron valence. Jadi atom unsur kumpulan 1 ni, okey, cikgu wakilkan dengan L. Okey, ia akan menderma 1 elektron menghasilkan ion L positif. Okey. Untuk atom unsur kumpulan 2, okey, atom ni ada 2 elektron valence pada petala terluar. So, atom L akan melepaskan 2 elektron membentuk ion L2 positif. Okey, manakala untuk atom unsur kumpulan 13, ia mempunyai 3 elektron valence. So, atom L akan melepaskan 3 elektron bagi menghasilkan ion L positif 3. Okey, so macam itulah. Kalau lepaskan 1 elektron, dia jadi charge positif 1. Kalau lepaskan 2 elektron, charge 2 positif. Lepaskan 3 elektron, jadi charge 3 positif. Okey, macam mana pula dengan ion negatif ataupun anion? So, untuk unsur kumpulan 15, atomnya mempunyai
5 elektron valence. Bermaksud kat sini kurang 3 nak oktet. Okey, kurang 3 nak jadi oktet. So, atom L. Okey, so kat sini cikgu. Okey, atom X. Okey, cikgu wakilkan X akan menerima 3 elektron membentuk ion X3 negatif. Okey, untuk atom unsur kumpulan 16 ada 6 elektron valence. So atom menerima 2 elektron membentuk ion X2 negatif. Sebab 6 kurang 2 nak oktet. Manakala untuk unsur kumpulan 17, atom dia ada 7 elektron valence. Maka atom X menerima 1 elektron membentuk ion X negatif. Jadi samalah tadi macam cation. Kalau terima 3, charge dia 3 negatif. Kalau terima 2, 2 negatif. Kalau terima 1, 1 negatif. So senang nak ingat macam tu. Okey, kita tengok latihan 1 pada muka surat 83. Ini asas saja. Okey, cikgu ambil 2 contohlah untuk cation dan anion 1. Kita tengok atom P. Alright, atom P tu dia dah bagi kat situ nombor proton 12. So daripada nombor proton, kita dah tahu bilangan elektron mesti sama dengan bilangan proton. Kalau nombor proton dia 12, bermaksud bilangan proton adalah 12, bilangan elektron pun sama. Okey, jadi daripada bilangan elektron yang kita tahu ni, kita boleh buat susunan elektron. Jadi daripada 12 tu, kita akan buat susunan elektron 282. Okey, 282, 12. So, untuk atom P mencapai susunan elektron oktet. Kenapa cikgu kata oktet? Sebab, okey, atom P akan melepaskan 2 elektron ini. So, pada petala kedua, dia akan jadi 8 elektron valence. Itu sebab kita sebut sebagai oktet. Okey, so atom P membebaskan 2 elektron membentuk ion P2 positif. Kerana melepaskan atau membebaskan, dia jadi ion positif. Okey, sebanyak 2. Alright. So, satu lagi contoh, cikgu nak pilih anion. Okey, so kita pilih anion Q. Okey, Q. So, dekat situ Q, dia bagi nombor proton atom 8. So, bila 8, bilangan proton pun 8, bilangan elektron pun 8. So, daripada 8 tu, kita akan membuat susunan elektron 26. Okey, 26 jadi 8. Alright. Untuk mencapai susunan elektron oktet juga. Sebab daripada 6 dia akan terima 2. 6 tu tak cukup. So kena terima 2. Instead of buang 6, kita terima 2. So bila atom Q terima 2 elektron, atom Q akan membentuk ion Q2 negatif. Kenapa dia jadi ion negatif? Sebab terima. Terima elektron akan jadi anion ataupun ion negatif. Melepaskan elektron akan membentuk cation ataupun ion positif. Okey. Right, so kita teruskan lagi dengan contoh daripada modul. Okey. So kat modul ni kalau awak tengok kan, dia ada contoh pembentukan ion positif dan ion negatif. Untuk pembentukan ion positif tu memang dia dah susun kumpulan 1, kumpulan 2 dan kumpulan
13. Dan untuk ion negatif, kumpulan 15, 16, 17. Jadi kat sini, cikgu akan pilih beberapa sahaja. Cikgu tak akan buat semua. So, cikgu akan pilih yang pertama ni. Untuk kumpulan 1, kita akan cuba buat untuk pembentukan ion lithium. Alright. Kat dalam buku awak, dia dah bagi dekat situ perwakilan piawai. Okay, ini perwakilan piawai. Okey, simbol unsur. 7 ni mewakili nombor nukleon. 3 ini nombor proton. Alright. Daripada perwakilan piawai ni sebenarnya kita boleh tahu okey, maklumat-maklumat seperti 3 nombor proton. 7 nombor nukleon. Okey, unsur kita lithium. Daripada nombor proton 3, kita boleh tahu ataupun boleh terus tulis susunan elektron. Jadi 3 akan dapat 2, 1. Okey, 2, 1. Jadi atom lithium ni akan lepaskan 1 elektron. Okey, dia akan lepaskan 1 elektron. Bila atom tersebut melepaskan 1 elektron, dia akan capai susunan elektron duplet. Okey. Untuk mencapai susunan elektron duplet yang stabil, atom lithium membebaskan 1 elektron membentuk ion Li positif. Sebab buang 1, charge dia positif 1. Okey, itu penerangan. Untuk melukis susunan elektron bagi pembentukan ion, so kita ada kiri dan kanan. Di kiri adalah bahan, di kanan adalah hasil. Bahan asal adalah atom lithium. Jadi kita akan tulis lukis susunan elektron asal 2, 1. Okey, 2 petala pertama dan 1 petala kedua. Bila atom lithium membebaskan 1 elektron. Elektron yang mana? Elektron ini. Okey. So, hasilnya akan jadi ion lithium. Maka susunan elektron yang baru akan jadi 2 sahaja. Okey, 2 sahaja. Yang asal 2, 1. Yang baru 2 sahaja. So, ini kita panggil susunan elektron duplet. Nama dia akan jadi ion lithium. Follow sahaja nama atom. Alright, bila dah lepaskan 1 elektron, akan ada 1 elektron kat sini, maka charge dia positif. Okay, next. Okay, untuk atom natrium ni, cikgu nak skip, cikgu nak terus kepada unsur kumpulan 2, iaitu magnesium. Okay, so daripada perwakilan piawai, kita boleh nampak nombor 12 mewakili nombor proton, sama dengan bilangan elektron. Jadi boleh terus tulis susunan elektron 282. 282. So, atom magnesium nak capai susunan elektron oktet yang stabil. 2 ni dia tak nak. 2 ni dia akan lepaskan untuk mencapai susunan elektron oktet. So, atom magnesium membebaskan 2 elektron membentuk ion Mg2 positif. Sebab apa Mg2 positif? Sebab melepaskan 2 elektron. Alright, untuk gambar rajah pembentukan ion dia, kita akan tulis susunan elektron yang asal 2, 8, 2. Okey, 2. So, 2 ni dia tak nak. Atom ni akan melepaskan 2 ini. So, dia akan jadi 2, 8. Okey, mana pergi 2 elektron tu? Akan duduk di sini. Okey, akan duduk di sebelah kanan. Maka charge dia akan jadi Mg2+. Mg2+. So, di sebelah kiri ni kita panggil atom magnesium. Di sebelah kanan ni ion Mg2+ dengan susunan elektron yang baru 28, atom 282. So, kat situ kita nampak perbezaan bilangan elektron dah semakin berkurang. Okey. Untuk unsur kumpulan 13, cuba buat sendiri. Okey, untuk
pembentukan anion. Okey, sekarang kita pergi kepada pembentukan anion. Sebab ni dah masuk kumpulan 15. Okay, so kumpulan 15 tadi dia ada 5 elektron valence lah. So kita ambil contoh yang pertama, atom N. N ni mewakili nitrogen. So nitrogen ada nombor proton 7. So bilangan proton 7. Bilangan elektron pun 7. So kita boleh tulis susunan elektron dia 25. Okay, 25. So ada 5 elektron valence. 5 akan capai susunan elektron yang oktet. Okay, 5 akan terima 3 menjadikan dia oktet. Jadi 28 lah. Atom N menerima 3 elektron membentuk ion N3 negatif. Kenapa N3 negatif? Kerana menerima 3 elektron. Okey. Untuk gambar rajah pembentukan ion. Okey, untuk atom nitrogen, kita lukis saja susunan elektron yang asal 25. Okey, 25. Atom nitrogen. 25. So, atom nitrogen menerima 3 elektron akan membentuk ion nitrida. Ion nitrida. Okey, formulanya N3 negatif. So, bila terima 3 elektron, okey, susunan elektron yang baru akan jadi 28. So charge dia 3 negatif. Okey. Itu untuk ion nitrida, iaitu unsur kumpulan 15. Okey, so fosforus pun sama jugalah. Untuk kumpulan 16, elektron valence 2. Elektron valence ada 6. So atom unsur ni mesti terima 2 elektron. Okey, untuk kumpulan 17, elektron valence dia 7. So atom unsur ni mesti terima 1 lah untuk mencapai susunan elektron yang oktet ataupun duplet lah. Tapi kalau unsur kumpulan 17 ni memang oktet sahaja. Okey, so itu adalah asas pembentukan ion. Nanti cikgu akan sambung bagaimana sebatian terbentuk daripada ion positif dan ion negatif. Okey, terima kasih semua. Assalamualaikum dan bye-bye.